Start. Ini kita tak boleh nak bayang dia punya keadaan dalam enjin. Okey, dah settle, kita tutup. Apa? Bang semua lagi pun kita nak buka dia punya usam ni. Okey, buang air pula. Lagi. Kadang certain kereta ni korang tengok lah, nak kena pakai tray besar, silap. Aduh, satu kerja pula nak kena bersihkan. Alah, biarlah kejap, dia habis. So sekarang ni saya nak buka belah atas tu. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Warisan Garage. Jadi dalam episod kali ni saya nak menyelesaikan masalah enjin G16V Vitara ni, yang mana enjin ni dah pun mengeluarkan asap putih kebiruan berkepul-kepul dekat exhaust, dan juga minyak enjin yang kerap hilang. Kebiasaannya masalah seperti ini bukan hanya pada valve seal, tapi lebih cenderung kepada kehausan piston ring groove atau longkang piston ring patah, kehausan dinding sleeve, ataupun terdapat cala pada sleeve, ataupun terdapat masalah pada head gasket. Jadi untuk dapatkan kepastian, dalam kes ni saya perlu buka dulu head enjin Vitara ni untuk melihat dengan lebih jelas berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh enjin ni lah. Proses untuk buka head G16V Vitara ni seperti kereta lain juga, cuma kedudukan enjin dia lah vertikal menegak dari arah depan. Asasnya sama, buang minyak enjin, coolant, wiring loom, radiator, hose coolant dan juga hose minyak yang berkaitan. Untuk Vitara, yang mana kipas radiator asal Vitara ni digunakan kipas jenis clutch. Jadi untuk buka dia agak tricky sikit, yang mana kita perlu keluarkan kipas beserta fan shroud. Ruang enjin Vitara ni boleh katakan agak sempit, tapi tak apa, slow-slow kayu. Selesai kita keluarkan kipas, bolehlah kita keluarkan belt alternator, power steering dan juga aircon. And lastly kita akan buka timing belt. Alright, timing belt dah bawa keluar, tepang pun dah bawa keluar. The next step kita akan buka yang sama ada sebelah sini atau sebelah sini, ikutlah mana-mana. So kalau korang buka benda ni, make sure ada step dia lah. Jangan sekejap korang buka sini, kejap korang buka sini. Kalau kau tak ikut step, tu yang kadang jadi terabur tu. So wiring ni, itulah kereta lama kan, biasalah start keput macam ni pun buka dah crack. So lepas ni saya nak buka airflow dulu, airbox semua. Lepas semua kita buka yang belah setengah je lah. Okay. Jadi seperti mana yang saya cakap tadi, next part kita akan buka dia punya intake pipe dan juga dia punya manifold dan juga apa-apa yang bersangkut paut dengan bahagian enjin di sebelah kanan kita daripada depan enjin. Macam yang korang tengok ni adalah part yang paling susah, paling leceh untuk enjin Vitara ni. Adalah kita nak keluarkan dia punya harness injector. Semua yang attach pada intake manifold kita kena keluarkan dulu, termasuklah total body, pipe-pipe apa semua. Sebab semata kita nak keluarkan harness tu je, sebab dia duduk memang betul-betul dekat celah antara valve cover dengan intake tu, dia memang rapat. Jadi tak boleh buat apa lah, memang semua benda kena buka. Okay, seperti mana yang korang tengok, yang bahagian patut kita buka, macam harness, hose air apa semua. Sistem lama ni dia memang kebanyakannya dia campur antara elektronik dan mekatronik lah. Elektronik dan juga mechanical, sorry. Ni saya ingat dia punya, kalau Nissan dia panggil AAC valve, dia untuk kontrol aircon apa semualah. Kalau tak silap lah, saya pun tak berapa tahu sangat kan. So lepas ni saya nak terus angkat head lah, hopefully dia tu lah, dia dah boleh terus angkat. Sebab saya rasa dah tak ada apa lagi yang, cuma hose ni saya tak tarik. Hose belakang ni, minyak ni pun dah macam minyak enjin diesel lah, hitam tu.
Dia kalau kereta tinggi ni macam ni lah. Dia akan efek pada pinggang. Orang kalau dia tak kena, dia akan cakap kita ni mengada. Alamak. Dia sebab sakit tu dia tak ada tanda. Dia tak nampak bertanda. Otak dia. Baik, letak berat. Baik, apa benda lagi? Ya. Head dah siap angkat. So, nampak kecalaan dia punya piston ni. Dia belum tengok yang lain ni. Mungkin nombor 2 lah. Dia tak tahulah. Nanti saya tanya owner macam mana. Lepas bincang dengan owner pasal masalah blok cala ni, jadi owner pun setuju untuk tukar enjin sebiji lah. Untuk pengetahuan korang, owner malas nak pening-pening kepala dengan enjin lama sebab owner nak bolt on tebu dekat enjin Vitara ni. Tapi tak apa, korang layan je dulu video saya swap enjin Vitara ni. Video bolt on tebu akan menyusul kemudian. Memang ada. Bolt on tebu ni owner nak just spek jalan-jalan biasa je sebab Vitara ni sekali owner layan off-road. Jadi owner dah tukar tayar MT yang macam korang tengok geng-geng off-road pakai tu, dengan body berat, tayar pun berat, power engine pun tak boleh nak layan. So cara shortcut kita teburkan aja enjin ni, senang. Tapi tak apa, saya tak nak cerita lebih. So nanti dah tahu kan, dah tak sedap pula kan. Tapi tak apa, kita layan dulu proses keluarkan enjin Vitara ni. Baik, ni dia punya enjin dia. Enjin G16B lah, enjin kosong. Owner dapat harga dia pun boleh tahan juga. Harga lebih kurang macam harga enjin Evo jugalah. Dekat 4,000 orang datang ni. Hawa betul. Mahal. Kalau demand tu tinggi, barang ada, harga dia murah. Contoh enjin Maigi ke kan, boleh dapat murah lagi. Tapi kalau demand tinggi, barang tak ada, harga akan tinggi. Tapi kalau demand tak ada, barang pun tak ada, harga lagi tinggi. Dia biasa macam tu. So owner dah beli, then saya pun check dia punya condition. Dari segi mata kasar, bila saya buka oil cap ni, tapi nanti kena saya akan tukar lah dia punya cover ni. Kalau tengok ada leaking kan, jadi saya tengok melalui oil cap, tengok dia punya keadaan rocker arm, camshaft dia semua nampak macam normal wear lah. Color minyak hitam pun tak adalah warna hitam, dia kuning ke coklat macam tu, tapi mostly kuning lah. Tak apa, nanti kalau korang ni korang tengok, sekejap lagi saya akan buka. Lepas tu saya try pusing, rasa like ke normal engine lah kan. So hopefully tak ada issue. Sebab apa saya nak kejauhkan pasang engine ni, engine ni dia ada warranty. Nasib owner dia dapat warranty dalam sebulan. Ni pun dah hopefully dalam sehari dua lagi dia boleh hidup normal lah. So harap enjin ni normal, sebab kalau abnormal pening juga, nak kena return balik apa semua, costing lah, agak costing. So layan, saya nak tukar timing belt, buat cover, gasket dengan juga seal-seal yang lain lah. Jom. Owner dia nak buat on turbo untuk enjin Vitara G16 ni.